Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kali ini berkenaan penjawat awam ataupun penjawat agama antara ilmu, amanah dan teladan. Sebagai satu penjawat yang menjawat jawatan di sebuah agensi agama, boleh dikategorikan sebagai seorang pegawai juga yang menjawat jawatan di agensi agama. Sudah tentu ia melahirkan satu persepsi ataupun satu image yang sangat penting kepada masyarakat sekelilingnya. Kalau kita lihat agensi-agensi yang lain, mungkin agensi kebajikan atau jabatan-jabatan kebajikan, jabatan air, jabatan perumahan, masyarakat tidak akan memandang ianya sebagai satu jabatan yang berkontekskan agama. Tetapi selaku penjawat yang menjawat jawatan di agensi ataupun jabatan agama, sudah tentu ia membawa satu image yang besar. Walaupun orang itu mungkin tidak ada background agama, tetapi bila dia menjawat jawatan agama, sebagai penjawat agama, sebagai contoh Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Majlis Agama Islam Selangor, sudah tentu dia akan memberi impak dan imej yang besar kepada masyarakat. Kalau kita tengok, mesti masyarakat yang datang, macam contoh saya bekerja di Majlis Pengurusan Majlis Pengurusan Masjid Ar-Rahman di Sungai Air Tawar. Masyarakat datang sudah tentu mereka akan melihat kita sebagai satu figura ustaz dan ustazah. Dan sudah tentu membawa satu imej yang besar, iaitu apa dia? Imej agama Islam itu sendiri. Apabila kita membawa satu imej yang besar, iaitu agama kita, sudah tentu kita ingin merealisasikan. Bukan setakat ini. Sudah tentu kita patut dan ingin merealisasikan satu kata-kata, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan Islam itu tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tinggi dari sudut apa? Dari sudut kebenarannya. Dari sudut apa? Dari sudut integritinya. Dari sudut apa? Dari sudut penjawat awamnya ataupun penjawat-penjawat agamanya melaksanakan tanggungjawab dan amanah sesuai dengan apa yang ingin dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya nukilkan atau saya sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shaf ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah memberikan satu amaran. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata perkara yang kamu tidak buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sungguh di sisi Allah dosa, besar sungguh penghinaannya mereka-mereka yang mengatakan sesuatu, membawa imej sesuatu, terutamanya agama, tetapi dia tidak melaksanakan ataupun melakukan apa yang dikatakan ataupun
melakukan sesuai dengan imej yang dibawanya. Sebagai seorang penjawat agama, antara ilmu, amanah dan teladan. Pertamanya, berkenaan dengan ilmu. Seorang penjawat agama semestinya dan sepatutnya mempunyai asas-asas ilmu agama. Saya tidak bermaksudkan mempunyai asas itu sehingga mampu mengajar dan memberi kuliah-kuliah di masjid-masjid ataupun di mana-mana sahaja. Tetapi cukuplah sekadar sekurang-kurangnya berilmu untuk membawa diri kita menjadi hamba Allah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang selari dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Janganlah apabila kita selaku penjawat agama ini di agensi dan jabatan agama ini merasakan diri kita cukup dengan apa yang kita belajar semasa kita sudah selesai dengan degree kita, selesai dengan diploma kita, selesai mendapat sijil-sijil kita, dan kita mendapat jawatan dan kerja sebagai penjawat agama, kita rasa sudah selesai, kita tidak perlu lagi mencari ilmu. Sedangkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu fariidatun ala kulli muslim. Yang di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaksudkan ilmu fardu ain itu fariidatun, kefarduan bagi seluruh umat Islam, tak kiralah lelaki atau perempuan. Jadi janganlah kita berhenti setakat untuk kita mendapat kerja sebagai seorang penjawat agama, tetapi kita sentiasa menggali dan mencari ilmu. Di jabatan-jabatan agama, majlis-majlis agama ataupun agensi-agensi agama sudah tentu adanya perkongsian-perkongsian seperti mana sekarang lah, seperti mana video yang dilakukan ini adalah sebuah satu perkongsian yang boleh kita mendapatkan manfaat dan ilmu. Jadi kita sama-sama rebut peluang untuk menimba ilmu. Kerana penjawat agama yang tidak berilmu itu sudah tentu akan memberi impak dan imej yang buruk kepada jabatan agama itu sendiri. Yang keduanya, apabila kita menadah ilmu, kita mendapat ilmu, sudah tentu kita perlu laksanakan apa yang kita pelajarinya. Janganlah kita tinggalkan, janganlah kita sekadar melepaskan batuk di tangga. Apabila kita dah dapat satu jawatan sebagai penjawat agama dan kita mencari ilmu di dalamnya, kita mencari ilmu di luar dan kita ada ilmu sedikit, kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita dipertanggungjawabkan sebagai penjawat agama, iaitu melaksanakan setiap amanah dan tanggungjawab diberikan kepada kita. Hal ini kerana tanggungjawab dan amanah akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semula-mula jawatan. Jawatan agama, penjawat agama, kita perlu tahu bahawasanya jawatan yang kita sandang yang mewakili jabatan agama Islam itu adalah satu pekerjaan semula-mula pekerjaan. Kerana apa? Kita membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu bahawasanya penjawat agama ini tidak lari daripada tarbiyah dan dakwah. Sebagai contoh dari sudut konteks kekeluargaan, sudah tentu kitalah orang yang menjaga dakwah tentang kekeluargaan. Apatah lagi jabatan dakwah, jabatan agama, sudah tentu kita bertanggungjawab dan kita diamanahkan untuk memberikan satu perkongsian, memberikan satu tarbiyah kepada masyarakat sekeliling kita, kepada agensi-agensi yang lain, kepada negeri dan negara kita, memberikan satu tarbiyah apa? Tarbiyah diniyah ataupun tarbiyah agama. Jadinya sudah tentu kita penjawat agama ini perlu ada sikap amanah dalam memberikan perkongsian yang kita perlu berikan. Perkongsian yang benar itu adalah perkongsian yang selari dengan syariat Allah, selari dengan akidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu akidah apa?
Aqidah yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, aqidah yang dibawa oleh para ulama, aqidah yang dibawa oleh salafus salih, aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apabila kita melaksanakan amanah dengan baik sebagai penjawat agama, sudah tentu masyarakat sekeliling kita akan menjadi satu masyarakat yang terdidik. Bila kita berhadapan memberi tarbiyah kepada masyarakat, janganlah kita memandai-mandai menyampaikan sesuatu perkara itu tanpa adanya asas ilmu. Sebab itulah penting ilmu dan amanah sebagai penjawat agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra, "Wala taquf ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ula." Janganlah kamu ni mandai-mandai lah, mudah bahasa saya terjemahkan, mudah bahasa. Janganlah kamu ni mandai-mandai berikan satu pengajaran. Jangan memandai-mandai memberikan ilmu. Jangan memandai-mandai kita melaksanakan satu tarbiyah sekiranya kita ini tidak ada ilmu di dalamnya. Sebab itu penting penjawat agama ini dengan ilmu. Kerana kalaulah kita menyampaikan satu perkara tanpa ilmu, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sambung di dalam surah Isra, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, perbuatan kita, apa-apa sahaja yang kita sampaikan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berhadapan dengan masyarakat sebagai penjawat agama, sudah tentu masyarakat akan pandang diri kita mulia. Kita panggil kita dipanggil ustazah, kita panggil ustaz, walaupun kadang-kadang di antara kita tak ada pun background bidang agama. Mungkin kita ada bidang perundangan ke, ataupun kita ada bidang-bidang yang lain. Tetapi apabila kita menjawat jawatan sebagai penjawat agama di jabatan-jabatan agama atau majlis-majlis agama, agensi-agensi agama, sudah tentulah teladan kita, sudah tentu gerak-geri kita, sudah tentu akhlak kita akan dilihat oleh masyarakat. Ini menjadikan teladan kita sebagai satu wadah medan penting dalam tarbiyah kita kepada masyarakat. Kalaulah kita penjawat agama tidak ada teladan yang baik, tidak ada imej yang baik, sudah tentulah bukan sahaja kita dipandang hina, tetapi imej sesebuah institusi jabatan agama, sebuah institusi majlis agama, sebuah agensi agama itu sendiri akan dipandang hina. Dan lebih teruk lagi, agama itu sendiri akan dipandang hina oleh masyarakat. Oleh kerana itu, janganlah kita cari sesuatu yang lain daripada Islam. Kerana Islam telah mengangkat kita. Sebagai bukti penjawat agama tadi saya sebutkan, Islam mengangkat darjat kita. Kalau kita perasanlah, kalaulah kita masuk agensi agama dengan agensi biasa, bila kita masuk agensi agama, orang akan pandang mulia diri kita. Ini membuktikan bahawasanya Islam mengangkat darjat kita. Seseorang ustaz itu akan dipandang tinggi, akan diminta pandangan daripadanya, daripada masyarakat yang tidak ada ataupun yang backgroundnya, latar belakangnya tidak ada agama. Maksud saya di sini, background dia dari segi agama itu kurang. Mereka akan memandang tinggi seorang penjawat agama ini. Jadi kita dimuliakan dengan agama, jadi kita mestilah memuliakan agama itu dengan kita sentiasa mencari, sentiasa menjaga agama. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, "Inna kunna adzal qaum." Sesungguhnya kita ni manusia yang hina, kata Umar. Ini zaman musyrikin dulu. Kita ni sehina-hina kaum. Ketika mana Islam tidak datang kepada kita, fa'azzanallahu bil Islam, lalu Allah mengangkat darjat kita dengan Islam. Ini boleh diguna pakai dengan kita, realiti kita pada masa kini. Kita diangkat dengan Islam. Famahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallahu bih. Kenapa kita nak cari benda yang lain? Sebab itulah amanah dan teladan itu kita kena jaga.
Janganlah kita cari benda nikmat sementara di dunia dengan tidak melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai penjawat agama. Kenapa kita nak cari benda lain selain agama? Sudah tentu azzalanallah, sudah tentu Allah akan menghina kita. Oleh itu, pengajaran ataupun perkongsian pada kali ini, apa yang saya nak tekankan adalah pertamanya, kemuliaan kita sebagai penjawat agama terletak kepada 3 perkara yang penting tadi. Pertamanya, kemuliaan kita akan dipandang tinggi apabila ilmu kita ada. Jadi sudah tentu seorang penjawat agama, tak kiralah jabatan yang tak kiralah apa-apa jabatan sekalipun, mestilah sentiasa mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Yang kedua, kemuliaan penjawat agama ini terletak kepada mereka yang amanah dan bertanggungjawab selaku penjawat agama. Selagi mana kita melaksanakan amanah kita dengan baik, sudah tentu kita akan dipandang tinggi. Terlebih-lebih lagi jabatan kita akan dipandang tinggi dan menjadi contoh dan teladan kepada agensi dan jabatan yang lain. Dan yang ketiga, teladan kita mestilah kita memberikan satu tauladan yang baik dengan dakwah kita. Sebab Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada musyrikin dengan memberikan tauladan yang baik. Itulah yang menarik hati-hati orang-orang yang bukan Islam memeluk agama Islam. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu daripada kekurangan dan cara saya menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.